Bila ego kau tak terkawal, dia jadi macam sistem ni, rosak dari dalam. Bila kau terlalu ikut kepala sendiri, semua jadi tak stabil. Ego tu bukan kekuatan. Kalau kau tak pegang dia, kadang-kadang kau kena berhenti. Baru kau nampak apa yang rosak. Kau tak lawan masalah. Kau kawal diri kau dulu. Bila kau kawal ego, barulah kau betul-betul bebas.